Kur, kur, kur. Alhamdulillah. Dah kena tangkap. Nanti Puan masak ayam goreng Upipin. Sedap, sedap, sedap. Kenyangnya. Aki, Aki. Apa hal ni? Aki nak bawa kita orang jalan-jalan lagi ya? Tak adalah. Siapa kata? Yulah. Dulu kan Aki bawa kita orang pergi zoo. Bawalah lagi. Aris pun nak pergi zoo lagi. Aris lagi suka kalau pergi tempat lain pula. Macam kawan Aris orang ni. Dia pergi melancong luar negara. Siap naik kapal terbang. Oh, jadi Aris pun nak melancong luar negara juga ya? Naklah. Entah-entah lagi seronok dari balik kampung. Ya? Mana Aris tahu seronok? Kawan abang yang cakap. Kat sana boleh main salji. Dan ada macam-macam lagi. Dia macam nak duduk sana terus. Betul tu. Abang nanti jangan lupa ajak Aras sekali tau. Boleh? Dengar cerita kawan Aris, teringat Aki kisah tikus desa dan tikus bandar. Nak dengar? Ceritalah. Yelah. Pada zaman dahulu, Banyaknya makanan. Oh, kancil. Ya, semua makanan ni aku yang kumpul. Rajinnya kau. Baguslah. Tak lama lagi musim hujan. Elok kau dah bersedia dari awal. Taklah susah nanti. Sebenarnya, saudaraku dari bandar nak datang. Jadi, aku siapkan makanan ni semua untuk dia. Oh, ya ke? Dia dah lama tinggal di bandar. Dia mesti rindukan makanan ni semua. Sukalah kau. Ada kawan berborak. Suka sangat. Nanti boleh dengar cerita-cerita menarik. Kau tahu kan, Cil? Ini pertama kali dia datang ke rumah aku. Banggalah tu. Mestilah. Saudaraku tikus bandar ni adalah idola aku. Dia seekor tikus yang pandai, banyak pengalaman dan berani. Aku nak jadi macam dia, tapi aku penakut. Itulah aku duduk je di hutan ni. Jadi tikus desa. Kalau dia ajak kau ke bandar, kau nak ke? Mestilah nak. Tak sabar nak merasa hidup di bandar. Oh, macam tu. Baiklah, aku harap tercapai impian kau. Tapi berhati-hati. Tempat baru, apa-apa boleh terjadi. Yalah. Terima kasih atas peringatan kau, Kancil. Aku pergi dulu. Yalah. Bye. Bye-bye. Wah, cantik. Mesti dia suka. Ada sesiapa di dalam? Dah sampai. Wah. Saudaraku. Lama kita tak jumpa. Aku rindu kau.
Mari, masuk. Kau mesti penat dan lapar kan? Ha. Inilah rumah aku. Rumah? Ini rumah kau? Lubang dalam tanah? Iya, cantik kan? Ha, kan? Ia kecil, tapi aku selesa. Ha, makan. Sehari suntuk aku cari dan sediakan makanan ni semua. Hidangan ini semua makanan kegemaran kau kan? Pasti kau rindu nak makan. Dulu ya. Sekarang aku lebih suka makan benda lain. Oh, ya ke? Kau tahu tikus? Di rumah aku ada satu meja besar. Di atasnya makanan sedap-sedap semua tersedia ada. Aku tak payah cari-cari. Iya, senangnya hidup kau. Iya, Apa makanan yang sedap-sedap tu? aku makan keju, biskut dan makanan lain yang tak dapat di hutan ni. Keju? Aku tak pernah rasa pun. Aha. Nah, rasa ni. Wah, sedapnya! Sedap kan? Itulah keju. Apa kata esok kau ikut aku ke bandar? Kau duduk kat rumah aku. Aku? Ke bandar? Ya, kau mesti suka dengan kehidupan bandar yang serba-serbi lengkap dari di hutan ini. Nanti aku boleh hidangkan kau dengan pelbagai lagi hidangan menarik. Baik, esok aku ikut kau ke bandar. Yipi! Aku tidur pun di dalam rumah. Tak kisah cuaca, panas ke, sejuk ke, atau hujan ke, aku tidur dengan selesa. Untungnya kau. Aku kalau hari hujan, risau sikit. Nanti rumah aku habis banjir dan tenggelam. Kalau tidak, aku tidur dengan tenang dan nyaman je. Sebab itulah. Elok kau tinggalkan hutan ni dan duduk dalam rumah di bandar dengan aku. Aku yakin kau akan lebih tenang dan bahagia. Betul juga. Ayo. Tunggu aku. Sini. Anjing dah pergi. Kita boleh sambung makan. Sambung makan? Dah selamat ke? Dah. Mari.
Tak boleh jadi. Aku nak balik. Janganlah. Kau belum rasa makanan yang sedap-sedap tu. Kau mungkin biasa makan sedap-sedap di sini. Sementara aku tidak. Aku lagi suka di desa. Makan makanan sederhana dan hidup aman tanpa ketakutan. Selamat tinggal, tikus bandar. Seperti peribahasa, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Wah. Begitulah ceritanya. Habis dah. Jadi, tikus desa terus tinggal di desa lah. Ya, pada dia, hidup aman bersederhana di desa lebih baik dari hidup mewah di bandar, tapi penuh bahaya. Kalau Ara jadi tikus bandar, Ara akan ikut tikus desa. Di bandar ada anjing dan kucing. Nanti dia tangkap dan makan tikus. Takut. Alah, kat desa pun ada binatang lain yang makan tikus. Macam ular. Di mana-mana pun ada bahayanya. Jadi, eloklah kita tinggal di tempat kebiasaan kita. Itu yang paling selamat. Macam kata peribahasa tadi. Apa maksud peribahasa tu? Maksudnya, walaupun negeri orang lain ada kelebihan, negeri sendiri tetap lebih baik. Dengar tak, Abang? Maksudnya, bercuti di kampung bersama Aki lagi baik dari bercuti di tempat lain. Ya. Betul, Aki. Nah, Ada lagi kereta ni. Dah lama hilang. Mana Aki jumpa? kat dapur bawah peti ais. Kereta tu abang punya ke? Aki belikan untuk Papa. Lama Papa simpan. Lepas tu, Papa bagi abang. Dah lama dah. Sampai lupa pasal kereta ni. Untuk Ara, Papa tak belikan apa-apa. Nanti Aki belikan. Dah, jom masuk. Kita orang nak main kejap. Mainlah. Abang, nak tengok kereta tu? Tak boleh.